Kerajaan negeri ini takut. Iya! Hamba tak takut! Engkau ni siapa? Berani berkata begitu? Tidakkah kau dengar berapa banyak negeri yang sudah ditaklukinya? Apakah dengan jamping kau itu dia boleh dihapuskan? Hambalah penglima lintah dari kerajaan Bangkahulu. Dan inilah waris sejatinya, Tengku Bujang Jauh. Kalau Datuk nak kenal lagi, inilah Tengku Permaisuri Ratna Suri. Pusara yang berada di rumah hamba itu ialah pusara almarhum Raja Bangkahulu yang telah menjadi korban oleh rangkas penderhaka itu. Hamba melarikan diri bukan kerana hamba takut, tapi hamba nak menyelamatkan Tuan. Kerana tangannya telah dipancung oleh rangkas si penderhaka itu. Malangnya, sesampainya hamba di teluk itu, maka jadi hamba telah hilang pedoman. Datuk, maafkanlah hamba, Datuk. Tengku ampunkan Patik, Tengku. Tengku Permaisuri ampunkan Patik, Tengku. Duka Datuk, hamba perkenalkan ini Datuk Panglima Lintah yang selama ini telah menyamar diri. Iya. Kita masih kenal lagi wajah Datuk. Walaupun dahulu cuma sekali kita bersua. Semasa kita menghantar Ufti. Apa kabar, Datuk? Kabar baik, terima kasih. Itulah Tengku Bujang Jauh, anak almarhum yang telah menjadi korban oleh rangkas penderhaka itu. Ampunkan Patik, Tengku. Apa kabar, Datuk? Kabar baik, Tengku. Dan inilah Tengku Permaisuri Ratna Suri. Ampunkan Patik, Tengku Permaisuri. Datuk Pengulu, adakah Panglima Toba dan orang-orangnya sampai kemari? Mereka semua telah mati dibunuh oleh Tengku Bujang Jauh. Jika demikian, bersiap-siaplah kita sekalian menghadap Baginda dan sembahkan apa yang telah berlaku. Datuk Mangkubumi, sudah siapkah surat bingkisan yang diusulkan oleh Datuk Panglima Lintah? Silakan Datuk Panglima. Simak. Junjung Tuanku. Bagus. Tak lama lagi sampailah bakal Permaisuri Beta. Bersiap-siaplah kamu semua. Mangkubumi, belum sampai lagi Panglima Toba dan orang-orangnya? Belum lagi, Tuanku. Kemana saja mereka itu semua singgah? Tuanku, mengapa sampai begini ramai askar Tuanku bawa? Ananda, puteri ayahanda hanya seorang saja. Rakyat ayahanda sangat gembira nak bersama-sama meraihkan perkahwinan ini. Kenapa Ananda? Anak anda khawatir
kerana tak cukup tempat untuk mereka nak tinggal. Perkara itu jangan digusarkan. Mereka akan berpondok di tanah lapang di luar kota ini. Sila anak anda masuk dulu. Tuanku. Jangan bimbang. Mereka sedang buat rancangan. Mari kita masuk, Ananda. Tidak berubah, ya? Inang. Inang. Ayah. Oh, ayah. Mancing. Tunggu, Permaisuri. Anak-anak Inang, Tok Ayah. Siapa suamimu? Mangkubumi Syuherman. Si Warman suamimu? Mangkubumi tua tu di mana? Dia sudah lama meninggal, Tok Ayah. Kesian. Tak dapat aku berjumpa dengan dia. Itu mungkin suami Inang pulang, Tok Ayah. Tok Ayah. Baguslah kau dah jadi Mangkubumi. Makcik, maafkanlah hamba kerana mengawini Inang dengan tidak seizin makcik dan Tok Ayah. Tak apalah, Warman. Anak kau pun dah banyak. Sebaliknya, aku ucapkan terima kasih kerana kau telah menjaga keselamatan Inang selama ini. Ampun Tengku Permaisuri. Ini anak kita, Tengku Bujang Jauh. Apa khabar Tengku? Khabar baik. Tuanku telah mangkat sebelum kita melahirkan Tengku Bujang Jauh. Warman, Tok Ayah. Kau masih ingat tak janji-janjiku dulu? Ingat. Bilakah masanya kita akan bertindak? Iya tak iya juga. Apa yang kita mesti buat sekarang? Wati juga lama memikirkan tentang hal ini. Tiap-tiap yang bernyawa mesti akan mati. Oleh kerana manusia berasal dari tanah akan kembali ke tanah juga. Wati, jadi dia... Anak negeri suka hati, terajakan
hasrat raja dah berzaman-zaman jaya, senang hati rakyat semua. Marilah kita taat dan setia pada Tuanku yang bijaksana, kepada Duli Tuanku yang mulia. Jangan sekali kita menderhaka raja yang adil memimpin negara. Rakyat mendapat layanan seksama, budi pekerti limpah dan kurnianya. Itulah raja yang tinggi darjatnya. Ampun Tuanku dan Tengku Permaisuri. Orang-orang besar kerajaan serta rakyat semuanya. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua. Kerana tak lama lagi, perkahwinan antara Tengku Puteri Mayang Emas dari Kerajaan Tanjung Karang dengan Tengku Rangkas di Mangkubumi. Biadab kamu menyebut aku ni Tengku. Bukankah aku ni Raja? Tengku Raja yang belum dinobat. Ini Tengku Bujang Sawo. Pisang tidak akan berbuah dua kali. Rakyatku, tangkap mereka berdua ini. Jangan bergerak semua. Berarti mati bagi kamu. Jangan semua.
Siapa bakal belum betul aku? Aku! Aku, Rangga! Aku telah bersumpah. Aku tidak akan mati sebelum Tunaikan sumpahku. Abang! Tok Ayah! Abang!